I love you. Ingat kau senyum ate malah keke. Lewat cerita me ada kau nan cantikku. Setelah sekian lama saya men-RNR-kan saya punya YT ni, saya comeback balik. So kali ni kita comeback special sikit. Hari ni hari yang Arisa kena pergi sign agreement. So alhamdulillah, dengan rezeki Allah, pinjaman Allah, Arisa dapat ambil kereta idaman Arisa sendiri dengan duit kita sendiri. Yang selama ni kerja dekat AI yang tak dapat lagi nak ambil. Sebelum ni nak ambil kahwin lah ya, kita tengah kumpul duit habis. Lepas tu bila nak ambil kereta pula mengandung, beranak. So banyak benda nak kena pakai duit masa tu. So sekarang bila anak dah besar, dah lapang sikit, baru saya terfikir nak ambil kereta. So lepas apply loan sekali dengan Bayangan Dynamic punya tempat saya ambil kereta tu, jom saya bawa korang pergi sign agreement and tengok macam mana condition kereta. Lepas tu jom let's go. Tengok Ayam, adik. Tengok Yaya buat atas kereta juga. Hai. Tengok kereta baru mami ke? Adik nak naik kereta macam ni ke, kamera kat belakang? Suka ke? Ni SA kita. Hai. Nama dia Nelly. Sebab Nelly minta kita untuk datang ke sana. Sebab dia kata deliver kereta kat situ cantik. Sebab view dia, sebab dia ada view besar lah. View Masjid Putrajaya kan, tempat dia luas. So bila kita nak buat video ke capture kereta tu, better kat situ lah. Dia lagi. So sekarang kita dalam Grab. Ni baru lepas. Kita baru tinggal je anak-anak kita dekat mama. And then adik lain. Thank you so much mama sebab jaga anak-anak kita. Bagi ruang dekat kita orang untuk test kejap. So jom kita orang pergi Putrajaya. Sekarang kita nak deliver kereta dekat depan. Ya Allah. So alhamdulillah, berkat bantuan suami saya, doa ibu saya dan rezeki anak-anak, rezeki suami sekali, saya dapat kereta baru saya. Jadi kita cakap-cakap lah, sekarang kita nak deliver kereta dulu. And kita akan tunjuk kereta baru saya untuk tahun 2020. Let's go. Sekarang kita dapat kunci. Alhamdulillah. Umur 28 baru rasa kereta sendiri. Yang dulu tu kereta saya juga, tapi saya jual sebab yalah, saya dah kahwin kan. So ni SA saya. Jadi tahu tak cerita yang sangat-sangat lah, tak adalah kelakar. Dia cuma macam simple. Bila saya post dekat thread, saya cakap Jeko ke Merc. Lepas tu dia pergi DM saya. Dia kata, akak, saya Nelly, saya jual kereta Recon. Kalau nak apa-apa boleh contact saya. Lepas tu saya pun teruslah contact dia. Sampailah hari ni dah deliver. Yeah. Congrats Kak Sal. Thank you. Sangatlah mudah. Dia punya urusan untuk dapatkan kereta ni and loan sangat-sangat cepat. Dalam masa 2 minggu sahaja. Lebih ke seminggu. Seminggu je? Seminggu, ya, seminggu. Lepas tu dah dapat kereta, puspakom, dia settle semua kereta ni hanya dalam 2 hari sahaja. Bagus dia ni. So siapa-siapa yang nak dapatkan kereta Nikon, kereta Conti, boleh contact Nelly. Saya akan tulis contact dekat bawah. Okay? Alright. Thank you so much Nelly. Welcome. Congrats. Thank you. Dulu naik kereta belakang lah. Sekarang slow. Okay, alhamdulillah kita dah deliver kereta. Sebenarnya Arisa berhajat sangat nak surprise AI team, tapi diorang macam busy. Diorang tak macam dulu. Masing-masing dah tak duduk sini dah. Tapi itu bukan point kita sekarang. Sekarang kita nak cakap alhamdulillah sebab Arisa dah boleh achieve benda yang lama Arisa nak. Sebenarnya benda ni dah lama Arisa impikan since masuk AI awal-awal lagi, tapi tak ada rezeki lagi. Bukan tak ada rezeki, belum rezeki. Bila Allah dah cakap rezeki dia timing ni, dah lepas ada anak, lepas dah kahwin, alhamdulillah. So di kesempatan ni
of course lah saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat orang yang ambil saya masa mula-mula masuk AI lagi, iaitu Abang Alif, Kak Bella and the whole team AI team. Tanpa mereka tak ada saya nak boleh capai benda ni kat sini dengan berkat doa ibu saya, doa ibu ayah, adik-beradik dan suami saya, rezeki anak-anak saya juga. And saya nak sangat diorang tengok benda ni, and saya nak sangat hargai diorang yang mana benda ni adalah berkat diorang juga, bukan saya semata-mata. Dan juga berkat AI team. Tanpa AI team, makan makanan saya, masak yang saya masak tu, tak adanya hasil ni saya boleh. So Alhamdulillah. So bila ada kereta baru saya. Jom kita tengok. Kita dapat bunga. Sayang, tengok SA lagi sweet daripada awak. I bawa you pergi bercuti. You nak bercuti ke bunga? Bunga tu boleh bagi. Bercuti tu lain kali pun boleh sayang. I akan bagi bunga sewaktu pergi bercuti. Kata lagi Tengok ni, gempak SA bagi bunga hidup pula tu. Bestnya. Dia kata, congratulations Arisa for your new car. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki selalu dan terima kasih support Nelly. Nombor dia bukanlah, ni nombor bunga. Astagfirullahaladzim. Kalau apa-apa hal orang call, hello, saya mau cakap, kereta. Kereta bunga lah. So thank you so much untuk SA saya sangat-sangat berterima kasih. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia sangat-sangatlah senang. And macam saya cakap dekat suami saya cakap macam ni, buat apa kita rasa macam saya masih lagi tak percaya. Even semalam nak sebelum tidur tu saya macam, Jolo kau esok lagi ambil kereta. Jolo kau ni kereta saya. Saya masih lagi dalam perasaan yang tidak even now. Even now aku macam, Jolo kau ni kereta saya. Sebab urusan untuk ambil kereta ni sangatlah cepat. Allah bagi sangatlah cepat. Sampai adik saya cakap, itu memang rezekimu lah tu. Maksudnya Allah mudahkan sangat-sangat. Daripada track terus menuju ke sini. Dia orang kata apa, sebenarnya bukannya belum ada rezeki lagi, tapi Allah kata belum sampai waktu yang tepat lah untuk you ada kereta. Nak ayat yang Tuhan ni nak suruh kita jumpa dengan Nelly juga dengan bukan dengan orang lain, bukan dengan tempat lain. Tempat kita ni, kereta ni yelah, rezeki kita. Dah settle, orang kata apa, lepas kahwin, lepas dah ada anak, beranak apa semua, dah orang kata semua dah settle. Barulah boleh keluar kereta. Betul. Kalau ikutkan daripada dulu lagi saya nak sebenarnya, daripada awal-awal lagi. Belum waktunya lagi. So syukur Alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih kawan-kawan, terima kasih keluarga. Umi, akak dah dapat kereta akak. Balik nanti boleh bawa kereta baru. Alhamdulillah. Ada apa persiapan tak untuk kakak? Alhamdulillah lah. Akak putih rasa dah apa, akak rasa usaha akak selama ni nampak ada hasil dia. Alhamdulillah lah. Penepi segala-galanya. Thank you atas keadaan Umi juga, rezeki anak-anak, rezeki lelaki. Terima kasih sebab selalu doakan akak, rezeki akak selama ni pun sebab Umi juga. Nanti akak bawa balik Umi jalan-jalan kita baru. Tapi takut lagi bawa. Kita ambil kereta. Kita nak pergi kita orang tak breakfast lagi sebenarnya. Kita orang nak pergi brunch Sinar Group. dekat Kereta ni Mami tengah cakap pasal breakfast. kereta ni diberi daripada company Sinar Group. Bila saya dengar Sinar, jalani sinar pelangi tanpa angin. So sekarang kita nak pergi brunch. Kita baru deliver kereta tadi. Kita nak pergi brunch dekat Grumpy Bagels. Lama nak dapat datang sini. So jom teman kita orang.
Jadi you should record me, not me recording you. Lepas kita pergi mana tadi? Kampung Bagel. Sebab situ tak boleh makan. Situ kena take away sahaja. Sebab Ramadan hari ni rupa hari ni hari Ahad. So kita datang ke kedai warung Soho dekat Hatamas. Sini memang banyak nasi lauk, nasi Kelantan. So saya first time juga kat sini. Sebelum ni selalu makan dekat area Sayang gitu. So ni first time main makan sini. So after this, tak tahulah kan lepas ni balik, maybe kita ambil first impression parents nak ataupun saya malah tak sebi kita record tak apa, at least kita record saya tengok moment ke ada kita balik. Nampak tak kita makan nasi? Kita makan nasi tapi kita tengok kereta kita. Jadi kan rasa macam oh heaven ni lah. Makan nasi tapi tengok kereta. Rasa macam makan nasi lepas tu tengok kereta. Makan nasi tengok kereta. Boleh tak? Tak sabar nak share news ni dengan Abang Ali dengan Kak Bella. Mungkin masa tu kalau saya share, saya akan jadi macam emotional kot. Saya dah lama nak kata emotional. Let me be happy on my happy day. Do not joy kill my happiness today. Aku macam nak nangis. Tak percaya. Ini air mata bahagia tau, bukan air mata sedih. So dah settle makan, settle semua benda dah, Alhamdulillah. Subhanallah, hari ni sangat-sangat smooth. Daripada pagi tadi kita orang gerak Putrajaya pukul 11 pagi. Lepas tu pick up kereta pukul 12 walaupun panas-panas tadi. Alhamdulillah semua okey kan. So now kita dah officially dapat kereta baru. And dah sekarang kita orang dah nak balik rumah. Dah rindu anak-anak dah. So now yeah, comel kan. So, sekarang ni, cuba korang komen dekat bawah nama apa yang Arissa patut letak dekat kereta ni. Well, everyone dekat AI, Arissa notice diorang ada satu nama yang khas untuk kereta diorang. So, kereta ni Arissa nak namakan dia apa. Jadi korang boleh komen dekat bawah. Dalam kepala otak Arissa ni ada satu nama disebabkan dia macam handsome gila. Selain daripada suami saya tu, saya ada gawe juga. Saya ada gawe lah ni. Gawe baru saya. Inilah gawe baru saya. Saya nak letak nama Gapa tu. Untuk sekarang saya masih menunggu lagi korang punya komen. Tapi satu nama yang saya berkenan untuk kereta ni ialah Jackson. Abang nak tahu Jackson. Saya minat satu seorang artis ni, nama dia Jackson Wang. Dia penyanyi. So saya takkanlah saya letak nama dia penuh kan. So saya letak nama dia Jackson lah. Saya letak nama kereta dia Jackson. Jackson. So let's go home. Tengok anak-anak. Macam manalah dia orang nak tahu kan. Dia kata baru mami dia. Oh maybe kita record first impression family Naim dekat kereta ni. Tak sabar nak tunjuk dekat AIT. Tak sabar nak bawa Umi saya naik kereta ni. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Alhamdulillah. Korang komen banyak-banyak. Masya Allah, tabarakallah kat bawah. Saya mengharapkan doa-doa kalian untuk mendoakan saya sentiasa ke depan, sentiasa merendah diri, sentiasa positif. Thank you so much untuk korang semua yang mana support saya daripada dulu sampai sekarang. Yang mana tak jemu-jemu tengok video Arissa, daripada konten Arissa masak, konten biasa, konten whatever konten it is, korang tetap tengok. Thank you so much kepada korang yang sentiasa support Arissa. Semoga Allah je boleh membalas jasa korang. Wah, masuk tak burung ni. Tak burung tak pokok mami. Kalau ikutkan ni saya nak berdiri jadi tadi ni. So itu sahaja konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment dan share. Itu sahaja video daripada channel Perempuan Cantik. Bye bye.